Apa benda tu? Bah. Alamak. Hai Freddy. Hai Bunny. Kau ada nampak night guard dah? Dah semalaman aku cari dia, tak ada pula tu. Aku rasa aku tak nampak night guard. Kalau macam tu kau ada nampak Foxy tak? Tadi aku cari night guard dengan dia, tiba-tiba dia hilang. Foxy, aku pun tak tahu dia kat mana. Jadi sorry lah. Aku tahu kau kat sini night guard. Cilup bah. Sakit mata akulah. Sabar Foxy, apa ceritamu ni? Mu ni tak tahu lagi ke dia night guard bukan Freddy? Hai. Aduh. Aku rasa ni Freddy. Astaghfirullahalazim, kau tak nampak lagi ke baju dia lain? Kepala dia je macam Freddy. Kau tak percaya, kau tanya Freddy. Sudahlah, janganlah main flash tu. Sakit mata aku, kau tahu tak? Sakit gila, kau tahu tak? Abang kena lampu tu. Pada muka siapa suruh kau marah Freddy tu? Aku cakap ni night guard, bukan Freddy. Kau boleh tak jangan main benda tu lagi? Kalau tak aku cabut kepala kau. Istighfar Foxy. Kepala otak engkau ni masuk air. Aku cakap ni night guard bukan Freddy. Kau tak percaya, kau tanya Balloon Boy tu. Yang tu bukan tugas aku. Sebenarnya tugas aku adalah curi bateri. Kau mengaku sekarang. Kau tak aku tembak dengan pistol kedai RM2 aku ni. Cakap cepat. Kedai RM2 je pun. Selamat engkau kali ni. Dia ni Freddy. Engkau ni tak percaya sangat. Kalau tak aku panggil Freddy. Freddy, oh Freddy, sini. Benda. Aku dah cakap kat engkau lebih daripada 2 kali tau. Freddy lah. Dah tu tadi tu apa? Hantu raya dia. Kau panggil aku lagi ke? Dia tu Freddy. Freddy, kau mari sini. Kau tengok ni siapa? Aku rasa ni Freddy. La ilaha illallah. Ni kau siapa? Tak apa lah. Resis tu kau Foxy. Engkau nak belah? Pergilah belah. Kau tahu tak baik buat macam tu. La ilaha illallah. Siapa ada jam sekarang pukul berapa Aku ada jam. Dah sekarang pukul berapa Sekarang pukul 5.59. 5.59? Tengok ni night guard. Night guard bateri. Jangan kacau aku. Aku bukan night guard. Aku Freddy. Sumpah aku kata aku bukan Freddy. Tolonglah jangan makan aku. Asal ni. Aku dah menang dah. Mesti dah pukul 6 kan? Baru pukul 12 malam.